Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inilah dia hari yang dinanti-nantikan. Di mana pack baru dengan starter deck baru telah rilis. Korang tengok betapa ramainya di pavilion pada hari ini. Korang tengok gila banyak untuk mendapatkan starter deck baru, iaitu starter deck Gentar dan pack pack Hero Units. So korang tengok, tu dia, abang kita memberikan limit untuk pembelian. Setiap pembelian yang boleh dibeli kepada setiap orang. So fair lah. So korang boleh merasalah semua orang. Okay, so apa-apa pun mana belum subscribe channel aku, subscribe channel aku. Okay, so korang jangan korang kena tonton sampai habis video ni, sebab aku ada benda nak bagi kat korang. So stay tune. So korang layan je, okay? So tak macam Festa Championship dulu. So kali ni lebih teratur, lebih mudah untuk korang dapatkan. Aku rasa stok pun dah banyak. Aku pun ambil lah barang aku Gentar. Yang ni wajib untuk ambil, inilah SD Gentar yang terbaru, geng. So ada lagi pack Hero Unites. Sini tak silap aku bundle korang boleh dapat AR lah. Bundle lah kat dalam beg plastik tu, semua bundle ada AR. So korang boleh tengok kat sini, kalau korang beli satu bundle plastik ni, korang akan dapat satu AR The Mekamato. Yang ni pack Tenor Breaker lah, dengan AR juga. So kat sini, inilah dia guys. Aku dah dapat grab dan inilah dia barang-barang dia untuk aku review konten hari ini, geng. Aku rasa korang pun dah tak sabar. So macam aku cakap tadi, korang stay tune. Sebab akhir penghujung video ni aku ada benda nak bagi kat korang semua. Kerana apa orang kata, sentiasa support video aku. Okay, so kepada yang dah subscribe, terima kasih. Yang kepada sokong channel aku pun, terima kasih. So aku akan tetap cuba memberi yang terbaik untuk korang, informasi tentang boy. Okay, untuk korang yang tak nak beratur pun, aku baru perasan lah, untuk yang korang tak nak beratur, korang juga boleh dapatkan barangan-barangan orang kata apa, SD ni, dengan pack Hero Unites ni korang boleh dapatkan di Shopee Galactic Comic Putrajaya. Kat situ link dia aku dah linkkan dekat dalam description. So korang boleh beli kat situ. Harga dia untuk pack 9 pack tanpa AR adalah dalam 48 ringgit kot, RM48.90. So untuk yang ada orang kata apa, untuk yang ada AR, korang boleh klik kat sebelah dia. Dia ada yang ni, ni dia sebelah ni, korang boleh nampak RM69.90 harga untuk, tapi dah soal lah. Tapi korang jangan risau, dia orang akan restock buat semasa ke semasa. So kalau korang tak nak beratur panjang-panjang dekat pavilion macam tadi, korang boleh just terus beli online dan senang korang boleh dapat. So guys, tanpa lengahkan masa, jom kita review starter deck terbaru. Aku pun dah tak sabar nak tengok dalam dia. Kalau korang boleh compare yang tahun lepas, season lepas ni adalah Elemental, dan kali ni dia memang fokus kepada Gentar. Seorang korang tengok seterong weh. Ini adalah kad. So nanti aku akan review satu by satu. Dan kad awesome dia macam menarik dekat sini, memang cantik. So kat Gentar. Okay, so nombor satu punya starter deck. So kita tengok apa masuk nombor satu. Let's go guys, let's go buka. So untuk starter deck macam biasalah, dia orang akan bagi free arena mat. Jom kita tengok arena mat Gentar. So arena mat Gentar memang dia punya konsep lah untuk orang kata apa, yang macam graffiti ni. So dia ada Mecha Gentar dan juga Raksasa Final Form. Aku cukup suka betul Raksasa Final Form ni, memang nice gila lah. Harap ada satu kad untuk dia lah. So guys, inilah dia yang dinanti-nantikan, kad SD Gentar. Wah, dadu dia pun memang sangat cantik, memang sangat menarik. Kalau ikutkan, boleh nampak Gentar ada warna-warni. Kalau dia buat ni yang baru punya dadu untuk deck box, cantik juga ni. Memang menarik.
So korang akan dapat satu kad chop. So sebelum ni korang tak akan dapat, Elemental tak akan dapat. So Gentar dia orang dah masukkan balik kad chop. Okay, bagus, nice. So ini lah yang dinanti-nantikan. Let's go, kita review kad pertama. Gopal. Pilih maksimum 3 kad sokongan dari zon kalah dan letakkan kad-kad tersebut dalam tangan. Jika kurang 3, boleh ambil 2 atau 1. Ini korang nak looping lah. So next adalah Boboiboy Gentar, geng. Boboiboy Gentar macam biasalah. Aku rasa attack dia akan tambah kalau kalah dalam awesome. So yang ni agak better daripada yang sebelum ni, dan 200-100. So next card kita ada Kuali. Okay, Kuali kita apa ada ni, automatik menang jika terdapat kad maksimum 5 di zon aktif. Maksudnya dia macam adudu punya kad lah, automatik menang. Nice. So next kita ada kita ada adudu. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Okay. So next kita ada Ochobot. Wow, Ochobot baru ni. Apa efek dia? Tukarkan kad di zon aktif dengan kad tidak bersyarat dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. HP penuh pada kad. Wow, maksudnya dia memang buff untuk Ochobot yang sebelum ni lah. Okay. So next kita ada Fang. Pemilik kad ini boleh membuang kad di tangan zon kalah, attack tambah 40. Maknanya kalau kad tu kita buang, attack dia akan tambah. Lagi banyak kita buang, lagi banyak lah attack dia tambah. Nice. So next kita ada Mara. Serangan pertama pihak lawan terkena pada diri sendiri. Ini untuk deck Mara lah ni. Okay. Next kita ada Raksasa. Wow, Raksasa. Ambil satu kad jenis Raksasa dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Ini nak untuk panggil kad Raksasa lah. So varian Raksasa tak silap aku dah ada banyak dah ni. Cantik dah ni. So next kita ada kad Mekabot. Mekabot attack 40. Attack tambah 60. Okay lah, nice dah. Okay, next kita ada kad Tarian Gopalbot. Apa ni? Tarian Gopal apa? Terlalu dahsyat, serangan pihak lawan tidak berkesan. Tarian dia memang dahsyat, sangat-sangat dahsyat tu. Okay, next kita ada kad Boboiboy Gempa. Okay, cari kad Boboiboy Halilintar deck dan letakkan kad di tangan anda. Maksudnya ni untuk panggil Halilintar lah, untuk aktifkan Gentar. Okay. So next kita ada kad Papa Pipi Zola. Efek kad sokongan tidak berkesan. Lagi satu kad sokongan tidak berkesan. Wow, nice. Boleh guna ni. So next kita ada Boboiboy Halilintar. So inilah cari kad Boboiboy Gempa dan letakkan di tangan. So maksudnya Gempa panggil Halilintar, Halilintar panggil Gempa untuk aktifkan Gentar, kan. Okay, next kita ada varian Mekamato. Nice, Mekamato dah masuk dalam ni. So attack 20 untuk kad berada di zon kalah sendiri dan zon kalah pihak lawan. Okay. So next kita ada apa ni? Boboiboy Bot. Wow, apa dia punya efek? Pilih 2 kad Boboiboy, jenis Boboiboy termasuk dari deck zon kalah atau zon menang. Boleh ambil 2 kad Boboiboy. Wow, dahsyat. Tapi yang tidak bersyarat lah. Yang bersyarat tak boleh ambil. Maksudnya korang boleh ambil kuasa 3 dua-dua lah. Kuasa 3 dengan kuasa 3 Vesta. Wow, dalam pada masa yang sama. Mantap kat Boboiboy wet. So next kita ada Kuali Bot pula. Semua bot ni. Pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di tangan pihak lawan. Maksudnya return baliklah kad menang pihak lawan tu, tapi dia masuk dekat dalam kad tangan, bukan dalam deck. So next kita ada kad Ochobot. Ambil 3 kad ke atas dalam deck dan letakkan di tangan. Okay lah, ni draw card lah. So okay. So next kita ada kad Ying. Larian laju, serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Dia ada tulis efek sekali kat Ying. Okay. So next kita ada kad Yaya, kan. Ni lah Yaya, attack 40 jika menang awesome pertama, attack menjadi 160 selagi kad berada di zon aktif. Okay. So next kita ada kad kad awesome yang terbaru daripada Gentar. Nice, kad IP. Macam ada aura-aura.
So kita ada next card daun. Wow, nice, card daun. Dan next kita ada card air. Oh, air. Okay. Nice. Okay lah kan. So next kita ada card Max Mara. Wah, Max Mara lagi, tapi pernah menggunakan Mara Order bersyarat. So tiru efek kad lawan yang berada di zone aktif. Wow, ini kalau combine dengan SR Max Mara memang sedap lah ni Black Mara ni. So next kita ada Alpha Tumbosaurus. Wow, ni apa ni? Susun semua kad di tangan dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Oh, okay, ni draw 3 kad balik lah. So next kita ada Mas Mana. Ambil 3 kad dari bahagian deck dan letakkan di tangan. Oh, okay, ni draw kad jugalah. So next kita ada kad Mas Caci. Ambil semua kad di zone kad dan letakkan di kad tersebut. Wih, ni looping habis ni, ambil balik semua kad ni. Bukan kad sokongan. Wah, memang mantap lah Mas Caci. Okay, next kita ada kad apa ni? Maharaja Ramos Final Form. Kad sokongan. Okay, tambah HP 60. Okay lah. So next kita ada kad sokongan lagi, prop. Pilih 3 kad di zone kalah dan letakkan tersebut di tangan anda. Oh, ni kita ambil draw balik lah. Okay. So next kita ada kad Adudu. Adudu adalah attack 40 jika kad prop ada dalam deck. Oh, okay. Memang nice lah. Alright. So next kita ada kad. Wah, ini dia kad A yang pertama, Mecha Gentar. Uyo, apa efek dia? Alihkan 2 kad dari zone menang ke lawan zone. Wow, alihkan 2 straight tanpa syarat. Wah, best gila. Maksudnya letak boleh terus alih 2. Wow, ini barulah efek SR. Tapi dia buat efek A kan. Okey lah, at least adalah efek yang OP untuk Mecha Gentar. So next kita ada Jojo. Jojo apa ni? Tiru HP dan attack kad lawan. Okey lah, dia just copy lah apa yang lawan ada, attack dengan HP. So next kita ada kad A adalah, wah, ini aku tunggu-tunggu, Raksasa Final Form. Nice gila weh. Apa efek dia ni? Oh, tapi dia bersyarat pernah menggunakan kad Raksasa. So lihat deck pihak lawan 1 kad dan aktifkan efek kad tersebut. Boleh lihat deck pihak lawan, geng. Memang power lah. Okay, dan last sekali adalah S Mecha Gentar. Apa ni? Otak mati menang jika berlaku seri osom di zone. Maksudnya kad ni seri berterusan macam Yaya. Seri je dia terus automatik menang. Nice weh. 2 Mecha Gentar dan 1 kad Raksasa. 3 ni terbaik lah, geng. Wow, memang nice dan cantik. Itu dia. So itu sajalah kad untuk pack SD Gentar. Wow, so far memang power padu-padu. Sekarang masanya lah untuk pack Hero Unite. Aku pun dah tak sabar lah apalah dalam Hero Unite ni kan. Tapi macam dia ada 9 pack termasuk dengan AR. So kalau korang beli kat Pavilion, korang akan dapat 1 pack besar macam ni lah. Di dalam 100 lebih lah bundle untuk dapatkan. Dalam dia tak silap ada 3 ke set macam tu lah. So jangan buang masa lagi. Jom let's go, kita unpack pack Hero Unite. So macam yang aku cakap tadi, kalau korang order dekat Galactic Comic Putrajaya Shopee shop diorang akan ada bagi macam ni lah. 9 pack macam ni. Kalau 9 pack tak termasuk AR, harga dia RM48.90. Kalau termasuk AR 10 pack ini, harga dia RM69.90. So link Shopee dia aku ada letak dalam description. Korang boleh klik saja link tu dan untuk dapatkan produk Hero Unite yang terbaru. Okay, geng. So buat masa ni dia sold out, tapi jangan risau, dia akan sentiasa restock. So korang rajin-rajin check dia orang punya Shopee links. Okay. So tanpa buang masa, guys, aku pun dah tak sabar nak buka semua pack Hero Unite ni. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay, let's go, guys. Kita buka satu-satu. So untuk pack yang pertama ni,
gambar dia. Ada Mechamato Ninja kan. Memang nice gila. So let's go, kita buka. Jom. So untuk dalam pack, korang boleh nampak lah, ada satu kad awesome dan kita susun. Okey, jom kita tengok. Kita ada apa? Jagara. Apa ni? Pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Wah, ini kalau nak panggil kad sokongan lah. Jagara boleh buat untuk panggil kad sokongan. Mantap. So next kita ada Kasa dan Retaka. Comelnya Retaka kecil. Wow, apa dia punya efek kad sokongan ni? Pilih 3 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Draw 3 kad. Okey. So next kita ada kad sokongan Project Mas Mana. Cabut lawa gila weh. Apa ni? Pilih satu kad Mas Mana, Mas Mara, Mas Caci dari deck dan gunakan letakkan di zona aktif. Kad dipilih, diaktifkan efek tersebut. Maksudnya pilihlah antara 3 tu dan aktifkan efek tersebut. Okey, ini untuk deck Mas Mana lah. Next kita ada Yaya. Lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru attack kad tersebut. Mantap. Dan next kita ada kad Awesome Gentaru. Salah susun aku rupanya. Salah susun lah. Rupanya dia memang dah susun siap-siap. So kat sini kita ada kad apa ni? Kita tengok dulu lah Mecha Ninja ni dulu. Pergerakan Mechamato terlalu laju. Serangan pihak lawan tak berkesan sebanyak 2 kali. Dan ni dia geng, kad A yang pertama untuk pack yang pertama, Borara dan Kelam Kabut. Wow, apa efek dia? Kuasa teleportasi. Efek kad lawan tidak berkesan. Wow, pilih satu kad dari deck kad lawan, tukarkan kad tersebut ke zon aktif pihak lawan tanpa mengaktifkan efek dia. So macam ni korang nak search, nak tukarkan kad lawan tu, adakah kau tukarkan je kad lawan tu biar dia pakai kau ketua. Aktif dia tak, efek dia tak aktif. So korang boleh lawan kau ketua, one shot je, macam tu lah. So gengs, next kita buka pack yang kedua. Pack yang kedua adalah pack Mas Mana. Nice. Jom let's go, kita unpack pack yang kedua geng. So untuk yang pack yang kedua ni, tadi aku dah salah susun. So aku just keluarkan je kad dadu ni dan tutup macam biasa. Okay, jom let's go. Wow, kad pertama sekali adalah kad sokongan Tim Bubadi Bako. Tim Bubadi Bako apa dia punya efek ni? Buat baik dibalas koko. Kedua-dua ambil 3 kad dari deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack pihak lawan tolak 20 setiap kad berada di pihak lawan. Maksudnya dua-dua boleh draw 3 kad, tapi kad pihak lawan lagi banyak kad dia, lagi attack dia akan tolak 20 setiap kad yang dekat tangan dia. Memang buat balik dibalas koko rupanya. Okey, Tim Bubadi Bako untuk yang pertama. Nice. Next kita ada kad Janitor. Janitor attack 60 jika kalah awesome pertama. Okey. Dan kita ada kad Laksmana Tarung. Lihat di zon kalah pihak lawan dan tiru attack daripada salah satu kad tersebut. Okey. So next kita ada kad Bobo Boy. So pilih satu kad jenis Bobo Boy dari zon menang atau kalah. Okey lah. So next kita ada kad Ochobot di condemn. Lihat zon kalah pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Maksudnya dia tiru efek kad pihak lawan punya kalah lah. Dan last sekali kita ada Mas Mara. Nice gila weh. Jika menang awesome pertama, alihkan satu kad di zon menang dan pihak lawan jangan kalah. Ni maksudnya alihkan kad je lah, tapi kena menang awesome pertama baru boleh alih kad pihak lawan. Nice. Okay guys, jom kita tengok pack yang ketiga guys. Jom let's go, kita unpack pack yang ketiga. Okay, untuk pack yang ketiga macam biasa, satu kad dadu kita keluarkan dan kita kemaskan balik kad. Okey, untuk pack yang ketiga adalah Feng dan Gopal. Apa ni? Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Okey. So next kita ada Mega Konco. Pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan di tangan. Ni macam tadilah. Kita boleh panggil kad sokongan. So yang ni adalah King Balakong. Pilih 3 kad dari zon kalah dan masukkan semua kad ke dalam deck. Maksudnya dia ambil balik kad yang dalam zon kalah, tapi bukan letak kat tangan, letak kat dalam deck. Maksudnya okey lah. Dan kita ada Mas Caci lagi. Golem dan Gondem dan rampas rangkaian Mas Mana.
Pilih satu kad jenis mas marah, mas mana, mas caci dan dari deck dan tiru efek kad tersebut. Wow, tiru efek kad tersebut Ini kalau DSR mas marah memang best pakai dia ni. So next kita ada Ying. Lari lalu, serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Dan last kita ada kad Boy Solar. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Solar buat pertama kalinya. Attack dengan HP dia agak cantik lah. Aduh, okey. So kalau siapa nak pakai Supra, so Solar ni memang menarik lah. So next kita pergi kepada pack yang keempat. Boy kuasa 3 tahap pertama Fuyo, nice gila. Jom let's go, kita unpack pack yang keempat. Okay, so untuk pack yang keempat, let's go. Kita buang dadu dia dan kita susun cantik-cantik macam biasa. Untuk kad yang pertama adalah Bip Bu Bip. Wow, ini daripada Mekamato punya ni lah. Lihat tangan pihak lawan, pilih satu dan kad letakkan di zone kalah. Maksudnya boleh pilih kad lah 100-100 nya boleh. Okay. Next kita ada Captain Fargoba. Fuyo, attack 20 setiap kad yang berada di zone menang dan di zone kalah pihak lawan. Maksudnya attack dia tambah 20 lah setiap kad yang ada kat zone kalah dan zone menang. So next kita ada kad sokongan Retaka Voltra vs Hangkasa. Ni art punya ni memang nice. Pilih 3 kad, draw kad. Okay. Next kita ada Mas Mara. Banyak dia orang keluarkan Mas Mara, Mas Caci. So memang Mas Mana ni punya varian memang cantik lah. Tetapkan HP kad lawan kepada 100. Wow, nice. Next kita ada Kuali, efek kad lawan tidak berkesan. Wah, ini dia kad yang terakhir Boy kuasa 3 tahap pertama dengan coba apa ni, tukarkan kad ni dengan kad jenis Boy yang tidak bersyarat dari deck. Letakkan kad tersebut di zone aktif dan aktifkan efek terbaru. Maksudnya dia boleh panggil kuasa 3 dengan kad kuasa 3 kot coki-coki. Dia macam kad sokongan tapi dia kad tukarlah kad karakter tapi macam kad sokongan. Okay, nice. Memang cantik, memang nice. Wow, mantap. Setakat ni memang hero unit tak mengecewakan. So jom let's go tengok pack yang kelima. Gentar guys. Tengok, ni macam tibu badi bagus. Ada 3 ni kopal adu dengan gentar. Okay, jom let's go, kita unpack pack yang kelima. So untuk pack yang kelima, kita buang dadu dulu, kita susun cantik-cantik. Jom let's go. Yaya dan Ying. Apa ni banyak sangat efek ni. Jika pihak lawan memenangi osong pertama, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Efek kad tersebut tidak berkesan sekiranya kad ini tewas masa osong pertama. Wah, maksudnya kalau tewas burn lah efek ni. Okay, so kena menang osong pertama je lah untuk Yaya dan Ying ni. Okay, jom kita let's go pergi ke next card. Adalah untuk next card kita ada Bad Dudes. Wah, Bad Dudes ada Joker tu, ada apa tu lagi, kita ingat lah nama-nama. Sekiranya pihak lawan meletakkan kad sokongan, tiru efek kad tersebut. Sekiranya tiada kad sokongan yang didekat oleh peran, tiru efek kad zona aktif. Wow, memang best efek dia. So the next one is Mas Mawais. Mas Mawais, serangan lawan tidak berkesan. Okay. So kita ada next Amato. Tukarkan kad aktif jenis Makamoto dari deck dari efek kad tersebut. Kad Boy. Okay, next kita ada apa ni? Tim Bubadi Bako Forever. Buat baik dibalas koko. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pada pihak lawan, tolak 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Okay, samalah. Maksudnya semua boleh draw 3 tapi kad pihak lawan ditolak 20 setiap jumlah kad yang ada. Tolak 20 attack. Wow. Okay, that's nice. Okay guys, next kita ada kad Samurai. Shiny lah Samurai dia. Nice ni. Attack 60 jika kalah dalam osong pertama. Okay. So okay, nice. So jom kita tengok pack yang seterusnya. Iaitu pack nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan pack nombor 6. Jom let's go, kita tengok pack yang nombor 6. So untuk pack nombor 6, kita ada apa? Gambar Boy saja. Okay, jom tanpa buang masa, let's go, kita unpack pack nombor 6. Untuk pack nombor 6 ni macam biasalah, satu dadu keluarkan dan kita tengok kad apa ada. Kad pertama adalah Rubika.
Sistem kawalan keselamatan diaktifkan. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Okey, sebanyak 2 kali lah. Okey, next kita ada Gijimo, getah bot dan rompak bot. Wow, tiru HP attack atau efek dari kad pihak lawan berada di zon kalah. Boleh tiru HP ataupun kalau nak tiru efek kad lawan. Okey. Next kita ada Boy. Pilih satu kad jenis Boy dari zon menang atau zon kalah, kemudian tiru HP tersebut. Okey, next kita ada kad sokongan MYS kebenaran. HP dah attack tambahlah. Kita ada Mecha Prop. Aktif, ambil 2 kad dari bahagian atas dan letakkan di tangan. Okey, the last one is Mukalakus. Mukalakus di mana? Kat sini korang kena pakai kad adudu dahulu, barulah korang boleh aktifkan dia. Jika dalam urusan pertama, letakkan HP lawan 40. Okey, nice. So mari kita ke seterusnya, pack nombor 7. So pack nombor 7 adalah gambar depan adalah Sori. Jom kita buka dia. Untuk yang pack yang ke-6, kita ada kad jeng. Kita buang satu dadu dahulu. Okey, so pack yang pertama adalah jatuh kepada Ijojo. Wah, rampas efek dan kehilangan lawan. Kad lawan tiru pilihan itu. Okey, faham. Okey, so next kita ada Rocket Fish. Pilih satu kad dari zon kalah dan letak di kanan. Dia nak kira mana kita boleh ambil kad zon kalah kita lah. Okay, nice. Kita ada ABAM. Ambil ke semua kad di tangan lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah. Bagus ni. So next kita ada Satrianta. Wah, Satrianta serangan pihak lawan tidak akan muncul begitu. Next card kita ada Drone Mas Manang. Wah, ambil 2 kad dari bahagian atas dan letakkan di tangan. Semuanya draw card tu. So next kita ada Boy Sorry. Memang nice lah Boy Sorry ni. Dia baca dia semua sinar. Okey. Untuk yang terakhir adalah kad pack 89 adalah pack beliung. Akhirnya dia keluarkan lagi satu variasi beliung. Jom kita tengok apa efek dia. Tak sabar ni nak tengok efek ni. Let's go. So untuk ni macam biasa, kad dadu kita kena buang. Dan okey, susun. Dan kita tengok. Kita ada boy bot dan prop. Tiru dan diaktifkan UT pada kad jenis bawah yang tidak bersyarat dari deck. Wow, tidak bersyarat dari deck. Okay, next kita ada Pari Api. Pari Api pun boleh juga. Next kita ada Captain Separuh. Wah, efek kad lawan tidak berkesan. Next kita ada Kuputri. Lihat deck dan cari satu kad jenis boy, angin, taufan atau beliung, kemudian Iru dan aktifkan efek tersebut. Wow. Kita ada next Captain Kaizo. Serangan pertama, kad lawan tidak berkesan. Dan the last, ini dia. Wow, boy beliung. Wah, okay, nice. Nyawa dia attack. Dia dengan taufan sama. Pilih satu kad dari sebenar pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Maksudnya boleh repeat balik lah. Nice. So yang mana ada deck beliung tu, wajib lah beli pack nombor ni. Okay. So next adalah 99. Ini pack yang terakhir untuk gentar punya ni. Let's go, kita tengok apa. So untuk pack yang terakhir ni, jomlah kita tengok. Macam biasa, dadu letak kat luar, susun kad cantik-cantik dan kita pusing. Okey, kita ada gerombolan kejahatan. Tiru efek kad lawan sokongan yang berada di zon kalah dan pihak lawan dan lakukan efek tersebut. Wow, dia boleh aktifkan efek tersebut. Kita ada Chambot. Chambot maksud dia serangan pihak lawan tidak berkesan walaupun menang kosong. Untuk pusingan ini, dia lock satu ni
So kita pergi yang ke next card. Next card adalah, so inilah dia. Untuk next card kita ada bike kembar. Apa efek dia? Kedua pemain automatik menang jika seri. Wow. So next kita ada Panglima Pair Api. Lihat deck dan cari satu kad jenis bawah api ataupun blaze, kemudian tiru efek kad tersebut. Okay, next kita ada Mara Impian. Gunakan kad ini, kad jenis Mas Mara atau Mas Mara dan deck, dan aktifkan kad tersebut. Dan kita ada, tu dia geng, Boboiboy Gentar. So Boboiboy Gentar dah attack 160. Okay, so memang kat sini hanya aku boleh dapatkan orang kata apa, booster pack dengan starter deck. So korang jangan lepaskan peluang. Korang kalau nak dapat ni, korang boleh dapat di Shopee Galactic Comic Putrajaya. Aku dah letak link kat bawah ni. Korang just klik je. Dia orang akan cuba hantar sebelum raya. Tapi tak juga, kalau sold out, korang kena tunggulah. Dia akan ada je restock. Okay, so ini dia punya Shopee page dia, Galactic Comic Putrajaya. Kau boleh tengok kat paling bawah sekali. Kau akan nampak pack Hero Unite. Dan juga kalau kat atas sikit, korang boleh nampak starter deck Gentar. So korang boleh beli kat sini lah. So macam biasa, link pun aku dah sediakan dekat bawah, link description. Okay, so korang just carilah dekat situ untuk link Shopee untuk beli pack Hero Unite. Okay, so ini dah dia saat yang ditunggu-tunggu, pack Hero Unite versi AR. Kalau tengok tu ada satu bintang menunjukkan kad ini adalah kad AR untuk pack Hero Unite. Kali ni dia keluar versi Mecha Mato guys. Jom let's go, kita tengok cantik ke tak kad AR dia. Let's go. So untuk pack ini kita tengok ada satu dah 2 buang kad. Okay, yang lain-lain semua sama je lah. Sama saja dekat dalam pack yang nombor 5. So dia ada samurai, dia ada Yaya dengan Ning, dia ada siapa lagi tu, Bad Deuce, dia ada Mas Mawis, dia ada Tim Bubadi Bako Forever, dan last kali dia Tendeneng. Inilah dia guys, kad AR yang terbaru daripada pack Hero Unite. Dia makan Mecha Mato guys. So efek dia biasa je, attack 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Memang gol lah, tapi bagi aku macam kurang nice jugalah. Tapi tak apalah kan. Itu pendapat aku lah. Kalau pendapat korang nice lah. Okay, so itu saja guys untuk unpacking video kali ni. Maaf lah kalau terlalu panjang. Tapi macam yang aku cakap tadi di akhir video, ada benda yang aku nak bagi tahu kat aku punya supporter, aku punya subscriber. Untuk kali ni aku akan beri giveaway. Itu dia giveaway apa guys? Pack Elemental Complete Set yang aku nak bagi kat korang. So mana-mana korang yang sedang mencari pack Elemental full set, ini dah ada peluang korang untuk orang kata apa, sertai giveaway daripada aku. So cara-cara dia aku dah letak dalam description, korang boleh join. Dan juga tak lupa kita ada juga peraduan orang kata apa, cabutan bertuah bekerjasama dengan Galactic Comics. So cara penyertaan dia, korang boleh scan QR tu, dan juga korang setiap pembelian korang dekat Shopee Galactic Comics, korang boleh menyertai peraduan cabutan bertuah. So kat sini dia punya hadiah banyak gila, korang rugi kalau korang tak join. Itu adalah bekerjasama dengan Galactic. Yang ini adalah giveaway yang aku akan bagi. So untuk menyertai dia, macam biasalah, aku nak korang like, subscribe channel aku, dan juga tak lupa share kepada kawan-kawan. So ambil screenshot semua tu dan komen dan dekat bawah. Untuk giveaway ni aku akan umumkan tak lama lagi. So korang stay tune.
Aku harap korang mana yang masih lagi mencari pet mental, korang berpeluang untuk memenangi giveaway aku. Ini adalah salah satu, orang kata, terima kasih lah aku daripada korang. So itu saja guys untuk kali ni, untuk video konten aku kali ni. So terima kasih kerana yang sudi mendengar sampai sekarang. Okey lah guys, itu saja aku nak cakap, and ciao.